warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Mukrim Zafar bin Muhammad, nombor matrik C24A2439. Hari ini saya akan membentangkan portfolio ilustrasi digital CMT 3222. Pensyarah saya ialah Encik Muhammad Syukran bin Kamal Ruzama. Pada laman utama ini, saya membuat pengenalan sedikit tentang diri saya, meletakkan gambar-gambar saya. Pada halaman seterusnya, saya membuat pengenalan, saya meletakkan gambar saya dan sedikit berkenaan dengan diri saya berasal daripada mana dan apa sebab saya meminati subjek ilustrasi digital. Pada halaman seterusnya, saya meletakkan perkakasan dan perisian, iaitu hardware dan software. Saya menggunakan laptop Acer Nitro V15 dalam menjalankan rutin harian saya sebagai seorang pelajar universiti untuk membuat assignment dan editing. Software, saya boleh menggunakan pelbagai software. Sebagai contoh, aplikasi yang paling kerap saya gunakan adalah Adobe Photoshop, CapCut Mobile dan CapCut Desktop. Dan tidak lupa Adobe Illustrator. Pada halaman seterusnya, iaitu saya membuat ilustrasi projek. Apakah yang dimaksudkan dengan ilustrasi digital? Ilustrasi digital adalah lukisan atau rekaan imej yang dihasilkan menggunakan teknologi komputer dan perisian khas seperti Adobe Photoshop, Illustrator atau Procreate. Ia berbeza daripada lukisan tradisional kerana dibuat secara maya menggunakan peranti digital seperti tablet grafik ataupun komputer. Melalui ilustrasi digital, pelukis dapat menghasilkan karya dengan lebih cepat, tepat dan mudah diubah suai. Teknik ini banyak digunakan dalam bidang reka bentuk grafik, animasi, permainan video dan periklanan kerana mampu menghasilkan imej yang menarik, moden serta sesuai mengikut kehendak semasa. Untuk projek ini saya menggabungkan dua watak iaitu Son Goku dan Saitama. Goku daripada Dragon Ball dan Saitama daripada One Punch Man. Artis statement. Gabungan watak ini mewakili konsep kekuatan dalam dunia anime. Goku daripada Dragon Ball dan Saitama dari One Punch Man. Reka bentuk menggabungkan keyakinan tenang Saitama dengan semangat pahlawan Goku melalui pilihan busana dan postur badan. Walaupun karakter ini memiliki latar belakang dan motivasi yang berbeza, seorang sentiasa mengejar kekuatan yang lebih tinggi, manakala lagi seorang sudah mencapai kekuatan mutlak. Kenyataan ini memberi simbol bahawa kekuatan bukan hanya pada kuasa fizikal tetapi juga pada hati dan tujuan perjuangan. Apabila saya menggabungkan dua karakter ini, maka terciptalah watak yang saya buat untuk projek akhir ini. Pada halaman seterusnya, iaitu lakaran idea. Abstrak. Karya ini menggabungkan dua ikon watak anime iaitu Goku dan Saitama bagi mencipta satu identiti baru yang menonjolkan kekuatan fizikal serta ketenangan emosi dalam satu figura. Melalui pendekatan artistik berasaskan gaya anime Jepun, karya ini meneliti keseimbangan antara kuasa dan kesederhanaan melalui bentuk tubuh badan yang tegak, ekspresi muka yang tenang dan reka bentuk pakaian gaya tempur ala tempur tradisional. Ini merupakan lukisan awal saya. Ini merupakan perkembangan idea untuk lukisan saya. Lakaran akhir ialah seperti ini. Dan watak ini saya memberi nama Omega Punch. Pada halaman seterusnya, iaitu saya meletakkan proses pembuatan. Peralatan dan aplikasi yang saya gunakan ialah seperti drawing pad dan aplikasi yang saya gunakan ialah Photoshop. Ini merupakan line art dan color process. Lukisan akhir yang saya buat menggunakan tangan dimasukkan ke dalam Photoshop, Adobe Photoshop, dan di tracing. Apabila sudah siap di tracing, saya memasukkan color yang menjadi color scheme 1, 2 dan 3. Background saya buat ialah apabila saya ambil daripada color scheme 2 dan saya memasukkan background ala-ala di Jepun. Dan ini merupakan hasil akhir saya yang saya telah lakukan. Pada halaman kedua terakhir, iaitu sumber rujukan. Saya mengambil sumber rujukan daripada anime-anime Jepun. Dan antara tokoh animenya ialah Hayao Miyazaki. Gaya reka bentuk, animasi
lukisan tangan, hand drawn, yang lembut dan terperinci. Warna semula jadi, dunia fantasi dan rekaan watak yang penuh ekspresi. Idea utama yang diterapkan oleh Hayao Miyazaki ialah tema alam semula jadi, kemanusiaan, anti perang dan kebebasan. Menunjukkan watak wanita kuat dan berdikari. Inspirasinya diambil daripada alam semula jadi Jepun, pengalaman zaman kanak-kanak dan kisah rakyat. Pengaruh dari dunia nyata serta kepercayaan Shinto iaitu roh dan alam. Contoh karya yang diterbitkan ialah My Neighbor Totoro, Spirited Away, Princess Mononoke, Howl's Moving Castle. Pada laman terakhir saya letakkan hubungi iaitu contact me. Seperti berikut ialah sebarang maklumat boleh hubungi nombor dan email di bawah, iaitu nama saya sendiri, Wan Mukim Zahrul Muhammad, nombor telefon saya sendiri dan email siswa saya. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.